Hakikatnya, penjara merupakan pengkalan terakhir dalam sistem pengadilan. Seperti sudah sebati dalam pemikiran masyarakat, penjara adalah tempat menghukum pesalah jenayah semata-mata. Namun begitu, peredaran dan keperluan semasa mengubah fungsi penjara. Kini, penjara berperanan sebagai institusi koreksional untuk membentuk dan memulihkan tingkah laku pesalah agar selaras dengan keperluan norma dan nilai-nilai masyarakat. Selaras dengan fakta tersebut, tindakan pelaksanaan bidang keberhasilan utama negara NKRA di bawah kategori mengurangkan jenayah juga menumpukan terhadap proses pemulihan dan peningkatan kemahiran mangsa jenayah. Inisiatif di bawah program pemulihan penjara termasuklah untuk mewujudkan penjara industri, perangkaan program pasca pembebasan dan pengelasan penjara serta banduan kepada kategori pesalah kali pertama, pengulang laku jenayah, residivis dan pesalah tegar. Tujuan kita ialah melatih banduan ni, memulihkan banduan supaya mereka ni apabila dah keluar ada kerja. Mereka boleh meneruskan kehidupan mereka, mereka boleh berdikari dan menanggung keluarga. Dalam GTP ni adalah selaras dengan dasar Jabatan Penjara Malaysia pada ketika ini untuk melahirkan banduan-banduan yang berada di dalam penjara dengan satu sijil kemahiran yang ditauliah. Bermula dari tahun 2012, seramai 9,533 perantis, yakni penghuni, telah mengikuti program-program di bawah Sistem Latihan Dual Nasional SLDN dengan kerjasama Kementerian Sumber Manusia. Manakala pada tahun ini sahaja, seramai 1,800 orang banduan sudah pun didaftarkan di bawah program SLDN dan 91 orang di bawah CIDB. Sejak beroperasi Januari tahun ini, jumlah roti putih dan ban yang dikeluarkan berjaya menjimatkan kos perbelanjaan bekalan berskala ke seluruh institusi penjara sekurang-kurangnya 4.65 juta. Merujuk kepada kadar residivisme yang tidak pernah melebihi 9%, program pemulihan dan persediaan banduan dengan kemahiran berjaya menangani masalah pengulangan salah laku jenayah selepas kembali kepada masyarakat. Pak Long memang mengharapkan dibebaskan. Pengalaman yang Pak Long ambil timba ni di bengkel roti ni, Pak Long akan buat perniagaan nak berkhidmat untuk masyarakat. Dia asal jasa baik pihak penjara ni. Bila saya dah keluar nanti untuk menjadi seorang yang lebih bergunalah untuk keluarga, untuk diri sendiri dan untuk anak-anak lah. Memang banyak faedah lah yang saya dapat dekat sini. Kalau dekat luar memang tak buat lah semua ni. Usaha pengkategorian banduan dalam institusi penjara pula mencatatkan 91.16% banduan telah dikategorikan dan diasingkan mengikut zon dan jenis kesalahan. Pelaksanaan program pembangunan insan PPI juga menunjukkan impak berkesan selain usaha melengkapkan prasarana pemulihan dan mempertingkatkan kompetensi kaki tangan institusi. Secara amnya, inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan dalam program mengurangkan jenayah menunjukkan impak positif dari sudut pentadbiran, kualiti kehidupan masyarakat dan secara tidak langsung menjamin kesejahteraan awam.